susah nak sampai nanti kat Pekan kosong ni. Tu dah pasal. Aduh. Siapa ada wes? Aku tak ada internet tu. Tak payahlah ni, tak jauh mana Aku pun. ajak apa jelah jumpa orang boleh tahan naik lori ya. Ni dalam 45 batu ni sampai ni. 45 batu. Apa? Ni tempat dia. Man. Ha. Apa panggil hang macam ni? Awak. Hang tengok lebih kat bukan-bukan. Man, kita ni, Man. Ish, hang aku tak tahu hang fikir nak curi tabung masjid. Kita ni, kalau kita susah tak mana pun. Kan? Jom kita curi. Hang cakap baik-baik sikit ni. Awak ingat muka aku teruk macam ni, otak aku pick up macam hang ah? Apa yang cakap macam ni? Aku jumpa tempat ni. Ni hantar dia pada surau. Aku nak ajak hampa sembahyang, minta doa ke Allah semoga perjalanan kita ni lapang. Semai duha kan? Untuk rezeki. Aduh, curi tabung buat apa surau ni, tabung bukan banyak apa duit. Paling banyak orang bubuh RM1 je. Tu pun 2-3 orang. Kalau makanan viral, boleh pula beli sampai 50, 100. Betul? Nak sedekah RM1 berkira. Jangan cakap banyak, jangan tegak. Lah ni jom kita pergi masuk sana. Mai ikut aku. Salam. Tabung RM1 je. Tak apalah, jomlah. Kalau tak ada duit, tak payah bubuh. Semayang duha lu. Aku seorang ni. Aku seorang. Alah, bukan aku tak tahu sangat. Hampa pun Tak payahlah main sini lah. betul ke? Orang tak ada ni. Tadi aku cakap Cina dengan hang lagi. Hei. Yang hampa ni pasal apa, oi? Takkan aku ambil ayat semayang hampa nak tiru? Tiru. Hang tak payah poyo lah. Tak payahlah nak berkira sangat. Ingat kami tak kerti ke apa? Aduh. Habis tu? Akai ada. Aku niat dia buat aku tahulah. Apa dia? Baca. Nawaitu rafa'al hadasi akbar lillahi ta'ala. Nampak? Ni, tu niat mandi wajib. Hang tak payah nak Arab sangatlah. Dalam bahasa Melayu pun boleh, Rumi pun boleh. Sahaja aku ambil uduk kerana Allah Taala. Tu saja mudah. Rajin-rajin lah dengar join juga buat ceramah apa semua. Kalau dah mandi wajib, dia sekali ada wuduk terus. Betul. Hang tu tak boleh cakap Arab. Ni, Mun pandai cakap Arab. Ingat kami tak kerti ke? Nama aku pun Tayamun. Arab. Banyak lagi. Dah habis semayang lagi. Habis banyak. Aku sampai dulu. Hang dulu lah, hang depan. Bukan selalunya kalau kata orang sampai dulu, orang yang belakang tu yang kena silakan. Ni silakan. Aku niat makmum boleh. Niat imam tak pandai. Sudah. Itu je dah. Lari kita lali apa? Lali taplum. Taplum? Baru adil. Boleh. Siapa kalah dia jadi. Boleh lah. Boleh. Boleh lah. Bismillah. Sekejap bagi ucap bismillah. Lali taplum. Ni apa Ni apa ni ular? Apa ni? Ni. Lali tamplum. Cantik Aku Pergi. Allah Akbar. Cepat. Ni am. Astaghfirullah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Wajah terus sama. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku dan ampunkanlah dosa sahabat-sahabatku ya Allah. Amin. Sesungguhnya kami ini terdesak untuk mencari kerja. Ketemukanlah kerja yang halal bagi kami bertiga ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, kepemudahkanlah segala kesulitan kami bertiga ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, kebagilah rezeki kepada aku ya Allah. Sesungguhnya aku ingin menikah dengan si Leha. Ya tu amin. Ya Allah ya Tuhanku, kepemudahkanlah segala urusanku ya Allah. Sesungguhnya aku nak sangat kahwin dengan si Leha tu. Dalam doa pun nak selang kami dua ke apa? Main kasar pak. Yalah, takkanlah si Leha tu nak kahwin dengan kita tiga orang ni, dia mestilah pilih antara satu. Iyalah memanglah. Tapi kita kena usaha. Kerja dulu. Kau kerja, dia kerja, aku kerja. Dapat duit banyak-banyak. Baru kahwin dengan Leha. Tapi kena ingat, kita usaha yang tertukar Allah tahu. Sebab tu aku doa. Iya, tahu. Tapi macam kau kerja, dia kerja. Usaha, duit dah banyak kan.
Lepas tu balik kampung nak kahwin tengok aku yang kahwin dulu. Dah. Macam mana? Habis hang nak kahwin dengan Leha. Dia nak kahwin dengan Leha. Habis aku ni, hang tahu tak? Aku ni terguling-guling tau, lari aku dalam hutan tau. Kena ligan dengan binatang pak. Nasib baik kat dalam surau ni. Najis tu. Hei. Dah lah, tak payah tengkak lah. Dah lah. Habis ingat aku apa? Akan tanduk. Dah. Sambung keluar. Surau ni. Surau ni. Kita nak cari kerja. Baru saya aku doa kat hampa tau. Iya. Kalau aku tahu hang nak doa, tu biar aku doa pun tak apa tadi. Ui, dalam surau pun nak clear kita ni. Assalamualaikum, Cik Hasan. Waalaikumsalam, Apa khabar, Cik? Hasan? Lama tak jumpa, Cik Hasan. Allah selamat. Lama tak jumpa, Ustaz. Terima kasih banyaklah, Cik Hasan, atas sumbangan yang diberikan ini. Semoga Allah saja membalas jasa baik Cik Hasan dalam pembangunan masjid dan surau ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, Ustaz. Orang kata, Cik Hasan, bila mana kita bersedekah dengan niat ikhlas, Allah akan kurniakan istana di syurga nanti. Dan yang paling best sekali, Allah akan kurniakan seorang bidadari. Ya InsyaAllah. Allah. Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. ya Allah. Okey lah, Cik Hasan. Alright. Saya pun ada kerja sikit. Nanti kita jumpa lagi, Cik Hasan. InsyaAllah jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum, Cik Hasan. Ya Allah. Selamat. Masa Ustaz. Bagi. Sama. Ciao. Berhenti. Abang Gorila, ciao. Abang Gorila. Goblok. Kenapa korang lagi? Aku bukan nak marah korang. Habis tu? Aku nak minta maaf. Tadi kan aku pagi tadi nak langgar korang. Betul lah. Dengan marah-marah sorang-sorang, aku marah korang. Jadi, dengan hati rela, aku nak mohon maaf. Yelah. Kami maafkan. Lepaskan kami Abang Gorila. Tak sangka muka bertiga korang ni, muka jenayah. Tapi pemurah. Apa maksud abang? Yelah, selalunya orang kaya RM5 je masuk tabung. Ini korang bertiga sampai RM100 korang masuk. Yang tadi tu. Pasal duit 100 tadi tu. Tu kan duit abang yang tu. Saya ambil bukan nak sedekah. Nak bagi balik dekat abang. Abang yang sedekah dalam tabung tu tadi. Kena tengok Duit betul tak? aku. Ada ke tak? Tak ada. Dia abang lah tu. Abang sedekah. Okey Apa yang sedekah? Oh. Awak tu? Nampak muka macam cuak. Tak ikhlas. Tak puas hati. Macam pucat ya. Tak pernah sedekah banyak-banyak ke? Nak bidadari ke tak? Bidadari. Bidadari, dapat bidadari. Tu baru 100 kali 500 lagi banyak bidadari Jepang. Bidadari. Bidadari. Okey. Setuju. Setuju. Tapi tak ada kat sini lah. Kat akhirat nanti. Kena mati dulu. Nikah kami tak buat apa-apa ni. Dah malas layan korang. Aku masuk dalam. Balik je bawah. Jom kita ambil barang kau. Dia bawa masuk dalam. Ke dia korek balik tabung. Dia ubah panggil daripada aku tengok pelik ya. Saya dia jadi ngikong balik mampu. Jangan. Satu dah korang. Maknya cerita dah. Ni. Penat lagi. Ngantuk lagi. Apalah nasib kita ni. Apa ni Mun? Sabarlah. Hang tahu tak? Kalau duk mengungut macam tu, tak baik kan awak? Betul tu. Aku sokong ke taman. Kita ni tak boleh nak ungut-ungut. Bila kita dah keluar daripada kampung, kita jangan balik selagi kita tak berjaya. Leha tunggu kita kat sana. Leha. Berjaya macam mana? Macam ni je kita duduk melamun. Macam mana nak berjaya? Sabar. Sabar. Ai. Korang bertiga tak balik lagi? Kalau dah balik tak ada kat sini. Muka macam ada masalah. Masalah. Memang kami ada masalah pun. Tak payahlah cerita. Macam ni bang. Betul. Sebenarnya kami 3 orang ni tengah cari kerja. Betul. Lah. Kenapa tak cakap awal-awal? Awak bang.
Hang pergi hujung yang jalan tar tu. Okey. Lepas tu ada jalan batu dengan cerita tokey ladang tu tengah cari pekerja. Kerja. Alamak nak Ladang apa? usaha kita. Ladang apa? Ladang limau. Limau. Ha. Limau. Nanti pergi cari je ni. Okey. Sekejap, kita bincang. Jom. Lah ni macam ni. Abang ni dah sini, kita ikut dia. Kita ajak dia pergi tempat kita. Suruh dia bawa kita. Okey, kena jalan betul lah. Tourist guide. Okey. Abang. Abang, Sat. Bang, Sat. Dia pelik belah dengan kereta macam tu ya. Dah lah tunggu apa lagi? Kerja dalam depan mata. Jom. Betul ke tu? Jom, betul lah tu. Tak ada cak aku kahwin dengan kau ni. Ha, ni tak habis dah. Habis aku. Hang nak lewat tak? Lepas tu tadi, pepper Cina tadi macam mana? Kerja. Ha, tengok dia ungkit lagi sampai Tak tadi. Cina sangatlah. Jom. Tak pun nak ambil balik. Dia. Hang ni lah. Dah lah kita miskin. Tok beg mata. Aduh, penat weh. Kalau tumpang tadi, lenguh kaki aku. Dia lari laju dah kita lagi. Nak kereta keluar itu. Akhirnya sampai juga kita. Ya, itulah doa kita makbul. Tengok, kita dah sampai ke kandang harimau. Kandang harimau. Ladang limau. Ah, yang tu lah aku nak sebut. Silap. Okey, dah sampai. Lepas tu macam mana ni? Aku nak kerja. Sabar. Ni kita sampai dah. Niat kita nak kerja. Jom kita masuk dalam. Takkan nak masuk macam tu je. What? Mana boleh? Kita ni tempat orang. Nanti orang kata kita ni penceroboh. Ceroboh apa bendanya? Sembot. Hak dilarang menceroboh pun tak ada. Logik. Ni, tak semestinya ada sembok tu baru tak boleh masuk. Ini tak ada sembok tu pun tak boleh masuk ni tempat orang ni. Tadi. Habis tu? Jangan tempat orang ni. Habis tu tak kita nak kerja macam mana kalau macam ni? Betul lah tu. Aku nak kerja weh. Aku nak kahwin. Budak ni tak badan kecil je. Kahwin. Dah. Duk tengkak. Hampa ni tak habis nak bergaduh. Suruh dia masuk dulu lah. Ha masuk dulu. Hang kan pendekar. Macam dengan mak kilau aku tengok. Walaupun tak kilau sangat. Aku masuk dulu. Tak boleh. Apa ingat tak tadi? Yang abang King Kong tu. Sebab abang suruh ni pendekar. Pendekar abang King Kong tu. Mai. Letak kaki tu. Ini bukan pendekar, ini pendek akal. Aku rasa... Ini. Aku. Ah, Hang kena. Betul. Hang kena. pergi masuk dulu. Aku pula dah. Ada alasan dia. Ah. Biasa tokek ladang ni Cina. Betul. Kau pandai baca Cina kan? Paper Cina tu. Cina apa ke benda? Terang-terang tulis kat sini. Hasan. Takkan Cina. Hasan ah. Malah. Cina betul. Malah. Betul. Tak payah lah ni untuk menyelamatkan keadaan kita biar dia masuk sebab dia kecil. Orang ingat dia budak-budak tak apa. Ni betul. Lepas nampak macam budak tak kena marah. Aku bulldog. Bukan budak. Masuklah cepat. Nak kerja tak mau kerja? Nak. Jom, hang dulu. Salah bagi dia masuk sikit. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Hasan. Cepatlah. Inilah. Hampir lah. Terkebang mai dah. Aduh. Ni pasal ni. Muka orang tepeng ni. Takkan tak pandai cakap Melayu kot. Tempat ini keras. Setiap orang yang bekerja di sini semua akan cabut lari. Korang dah buat keputusan ke? Kami dah bincang semua. Kami tak mau kerja walau apa pun terjadi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya nak kenalkan. Ini adik saya. Nama dia Jasnita. Jasnita. Dia adalah pengurus di ladang limau ini.